mereka yang beria-ria dalam PAS dulu yang nak mengiktiraf UEC ni, mereka dah keluar dah sekarang. Mereka dah jadi pemimpin PAN. Sebab itu mereka sampai sekarang masih perjuangkan UEC. Apabila UEC diperkenalkan, jika saya tidak silap tahun 1975, maka tuntutan-tuntutan itu diteruskan. Pengiktirafan UEC bermaksud ialah kita mengiktiraf adanya dualism dalam sistem pendidikan negara, adanya bahasa pengantar pendidikan selain daripada bahasa Melayu, kurikulum yang berbeza daripada kurikulum kebangsaan. Ada orang bertanya, bukankah dulu UMNO, PAS juga mencadangkan supaya diiktiraf UEC? Itu perkara yang salah tanggap sebenarnya. Kita tidak pernah menyebut adanya pengiktirafan UEC. Cuma kita boleh sebut bahawa UEC boleh menjadi kelulusan tambahan kepada SPM, iaitu kepada mereka yang nak mengambil bahasa Mandarin sebagai pengkhususan di IPG. Mereka kena ada SPM, mereka kena ikuti sistem kurikulum biasa, tetapi bila mereka ada kelulusan tambahan UEC, mereka ada bonus kat situ. Itu bukan kita mengiktiraf UEC. Kemudian ada yang kata dulu PAS pun iktiraf UEC sewaktu berada dalam kerajaan Selangor. Kita kena faham bahawa universiti di bawah kerajaan Selangor itu bukan universiti yang disebut IPTA, bukan universiti awam. Dan saya nak sebut pun,